cares ini sekolah terbaik ke tidak? Kalau dah ada orang kena rogol, kena bunuh, kena buli, nama sekolah tu tak penting. Yang penting adalah keselamatan dan nyawa anak-anak kita di situ. Puan Yang di-Pertua, saya merupakan salah seorang graduan sistem persekolahan awam. Daripada taska ke sekolah kebangsaan, sekolah menengah, sampai ke institusi pengajian tinggi. Bagi anak-anak yang datang daripada kelas pertengahan dan B40, ini adalah harapan utama bagi mereka. Kerana pendidikan adalah jalan yang terbaik untuk membebaskan keluarga daripada belenggu kemiskinan. Dari kes Zaira Karina, kes buli di Johor yang menyebabkan penggegaran otak, kes rogol berkumpulan sampai berani untuk merakamnya, ke kes terbaru yang berlaku pada pagi ini, di mana adik yang berumur 16 tahun ditikam sampai mati. Ini semua berlaku dalam persekitaran sekolah. Sekolah ini adalah seperti rumah bagi kita, rumah yang kedua. Cikgu adalah bagaikan ibu bapa di sekolah. Tempat yang patut dilihat sebagai tempat yang paling selamat selepas rumah kita, sekarang tidak asing lagi apabila ada perkataan bunuh, rogol, buli yang sentiasa berlaku. Jangan sampai satu hari nanti masyarakat ibu bapa menormalisasikan perkataan-perkataan sebegini di institusi pendidikan kita. Saya risau kerana dalam beberapa ucapan saya lepas, saya dah kongsikan data dan statistik yang menunjukkan di mana sekolah kebangsaan yang sebelum ini merupakan pilihan utama, bukan setakat golongan pertengahan atau B40, tetapi orang kaya pun memilih sekolah kebangsaan sebagai pilihan utama mereka. Tetapi dari tahun ke tahun, trend ini telah berubah. Bukan setakat orang yang datang daripada satu bangsa tidak lagi memilih sekolah kebangsaan sebagai sekolah utama, tetapi kini ada juga ramai orang Melayu daripada kelas pertengahan yang tidak lagi memilih sekolah kebangsaan sebagai pilihan utama mereka. Saya rasa kalau kita buat simple study, tanya ibu bapa contoh yang pergi ke sekolah kebangsaan, anak-anak di kawasan Klang Valley, dan tanya mana ibu bapa ini menghantar anak mereka pada hari ini, tepuk dada, tanya selera, kita tahulah jawapannya. Kalau tidak ada intervensi yang besar dan drastik, saya risau jurang ini makin lama makin teruk. Dan defisit kepercayaan ini kalau tidak dipulih, akhirnya sukar untuk kita perbaiki. Kita boleh berbelanja puluhan bilion ringgit, umumkan peningkatan belanjawan dari tahun ke tahun. Tetapi kalau defisit kepercayaan ini tidak diuruskan dengan baik, sukar untuk kita pujuk ibu bapa untuk kembalikan anak mereka ke sistem persekolahan kebangsaan. Dulu di luar kita ada dasar, you touch, you go. Tetapi kini persepsi di luar yang dikongsikan kepada saya, you touch, you rogol, you stay. Kerana lambat bertindak dan kenyataan yang kurang cermat, persepsi sebegini timbul walaupun ia persepsi. Tetapi persepsi yang tidak diuruskan menyebabkan ibu bapa hilang hormat. Saya ada 3 cadangan yang saya ingin ketengahkan. Pertama, kita perlu serta-merta luluskan dana khas untuk pasang CCTV di setiap satu sekolah kebangsaan kita. Jangan guna helah dan alasan bahawa ini memerlukan dana yang besar. Saya pergi Shopee kejap je. DIY, do it yourself. Boleh beli CCTV RM50 bagi satu unit. Kalau nak canggih sedikit menggunakan tenaga solar, RM200. Kalau satu sekolah dapat pasang 20 tak banyak. Kerana di Malaysia kita ada 10,000 sekolah. Kosnya tidak begitu tinggi. Tetapi kalau tinggi pun, kalau ia dapat memastikan satu nyawa pun diselamatkan, itu adalah kos yang patut kita tangani dan dengan bangganya kita tangani. Boleh saya jelas sikit? Selepas saya beri 3 cadangan, jelas boleh. Cadangan yang kedua, kita perlu siasat dan kita perlu berani miskinkan sistem sokongan pembuli. Kalau di negara maju, Puan Yang di-Pertua, jikalau ada kes buli yang berlaku, tindakan tidak hanya diambil ke atas seorang pembuli. Warden akan diambil tindakan, pengetua akan diambil tindakan, senarai hitam akan dikeluarkan, penguat kuasa yang lambat bertindak turut akan diambil tindakan. Saya pernah bangkitkan ni pada ucapan-ucapan saya lepas. Setiap kali saya bangkitkan, kerajaan akan jawab kata, kita akan lakukan, jangan takut, daripada atas ke bawah akan ambil tindakan. Saya tanya satu soalan saja. Tunjuk satu saja bukti, mana penguat kuasa, mana warden, mana pengetua, mana sistem itu, seorang pun yang dah diambil tindakan. Lazimnya tak ada. Dan yang lebih mencemaskan, yang saya takut, bila saya dengar jawapan daripada kementerian ataupun wawancara ataupun terjah dilakukan oleh media, bila ada kes bunuh, ada kes rogol, mesti ada bicarakan soal
oh, nama baik sekolah, ini adalah sekolah yang terbaik. Who cares ini sekolah terbaik ke tidak? Kalau dah ada orang kena rogol, kena bunuh, kena buli, nama sekolah tu tak penting. Yang penting adalah keselamatan dan nyawa anak-anak kita di situ. Cadangannya ketiga, kerajaan turut perlu tegas dengan dasar you touch you go. Mohon mencelah. Sebab itu kita perlu cepat siasat, heret, dakwa dan kenyataan-kenyataan yang perlu dikeluarkan oleh menteri, oleh kementerian perlu sangat tegas. Send an unequivocally clear signal bahawa buli sekecil mana pun tidak akan ditoleransi. Kerana kalau salah cakap, walaupun dengan niat yang baik, persepsi itu akan berterusan dan berlarutan. Shah Alam.